Kelebihan adalah kekurangan, kekurangan adalah kelebihan. Macam mana pula? Dah lebih-lebih je lah Ustaz. Apa pula dah lebih kurang? Dah kurang lebih? Bila mana kita mungkin, bila banyak sangat masa kita dengan dunia, kurang masa kita dengan akhirat. Bila banyak masa kita dengan akhirat, kurang masa kita dengan dunia. Betul? Ini dia. Lepas tu memahami tentang definisi kaya. Pertama, kaya ni apa dia? Bukan orang banyak duit, tapi kaya adalah orang yang boleh memberi. Itu dia. Yang kedua, orang kaya ni apa dia? Orang yang berjaya memindahkan harta dunianya ke negeri akhirat. Itu kaya. Walaupun kita tengok rumah di dunia besar, kita tak tahu di akhirat macam mana. Rumah dia besar, 4,000 square feet. Nanti kejap lagi, kalau malam ni meninggal, 4 kaki lebar, 5 kaki lebar, 7 kaki dalam. Kaya apa? Itu dia. Yang ketiga, orang kaya ni siapa? Orang yang berakhlak mulia. Itu dia. Yang keempat, orang kaya ni siapa? Orang tak ada hutang. Haji ada hutang tak ada. Ni kereta pun beli cash. Kereta apa tu? Kereta sorong. Patutlah. Ini dia. Orang kaya ni orang tak ada hutang tuan. Ni siapa kat dalam ni yang tak ada hutang? Kaya tu. Walaupun rumah tak besar. Ini dia. Ni rumah besar, hutang. Kereta besar, hutang. Bini hutang. Sudah. Kan cerita Piramli dulu kan, kahwin pun hutang, aku ni hutang. Kan. Kemudian yang keberapa? Yang kelima. Yang keempat. Yang kelima, ini dia. Definisi kaya sebenar. Orang yang tidak memerlukan harta. Orang yang tidak memerlukan ni tuan-tuan, waktu solat dia boleh tinggalkan dunia, dia boleh solat. Apa lagi? Orang yang mana Allahumma salli ala Muhammad, dia boleh tinggalkan dunia sekejap untuk baca Quran. Ini semua tuan-tuan pilihan Allah. Allah Taala pilih. Bukan sebab dia kaya ke, dia miskin ke, sebab Allah pilih. Jadi tuan-tuan, tanda Allah muliakan seseorang bila mana Allah Ta'ala beri kesempatan ketaatan yang banyak untuk dia. Ini dia. Allah Ta'ala beri apa dia? Kesempatan ketaatan. Boleh bangun pagi subuh. Ini nikmat ni tuan-tuan. Ramai orang ingat kaya tu dengan harta. Kaya ni bila mana kita berjaya mentaati perintah Allah. Ni kaya tuan-tuan. Sebab apa dia? Sebab kalau hari ni ramai orang kejar dunia ni cari apa? Nak bahagialah kan? Ini dia. Dengan duit katanya boleh bahagia. Dengan perkahwinan katanya boleh bahagia. Pada ramai orang kahwin, itulah permulaan masalah yang jauh lebih banyak. Pura-pura bahagia. Ini dia. Ada orang kadang-kadang nak pergi mana? Pergi jalan-jalan, konon-kononnya bahagia. Tuan-tuan carilah apa penduduk di dunia ni, katanya ramai kawan boleh bahagia, tapi nanti baru kita sedar saat mana kematian kita sampai, tuan-tuan, semua tu tak boleh beli kita bahagia. Yang boleh beri kita bahagia hanya amal soleh. Setuju? Masa tu kawan-kawan tak ada, masa tu anak-anak tak ada, anak isteri tak ada, duit tak ada, harta tak ada, tempat tinggal tak ada, semua tak ada. Yang ada cuma amal soleh kita saja yang hanya boleh memberikan kebahagiaan kepada